Makcik Tini dari Buruanga, Aklan, telah buta selama lebih daripada sedekad. Tetapi hanya dalam masa 1 hari sahaja, penglihatannya kembali semula. Pada tahun 2008, mata kirinya mula kabur kerana katarak, seolah-olah ada lapisan kabus yang menutupi penglihatannya. Setahun kemudian, mata kanannya pula terjejas. Doktor pernah berkata penglihatannya boleh pulih jika dilakukan rawatan laser. Namun, semasa berada di bilik pembedahan, tekanan darah Makcik Tini tiba-tiba meningkat tinggi. Mereka tidak berani meneruskan prosedur itu kerana bimbang sesuatu yang buruk akan berlaku. Tetapi, bagaimana mungkin Makcik Tini boleh melihat semula selepas lebih 10 tahun hidup dalam gelap? Semuanya bermula apabila saya secara tidak sengaja ternampak ramai orang menggunakan gula-gula lutein semasa saya melayari internet. Saya pun terfikir, kenapa tidak cuba berikan kepada Makcik Tini? Dan akhirnya, yang paling penting adalah Makcik Tini kini boleh melihat semula. Jadi, saya hanya ingin berpesan kepada semua, cepat-cepatlah dapatkan produk ini dan jaga kesihatan mata anda sebelum terlambat.